Halo semua, kembali lagi di channel. Hari ni saya akan membuat unboxing DVD lagi sekali sebab saya punya telefon penuh storaga lagi sekali. Apa saya nak cakap ya? Oh ya, kali ni saya tak beli satu, tak beli dua, tak beli tiga, saya beli 5, maaf. Saya tak beli yang dari Sony punya. Saya beli yang dari brand Imateon. Imation ke tak tahu sebutan Imateon atau Imation. Ya, Sony dah habis. Okay. Saya beli 5. Oh, wow. Kena hati-hati ni tunjuk. Saya order di Shopee. Dari semua tempat like, subscribe dan tekan notification. Saya hampir tertunjuk sampai maklumat saja. Semoga menang. Oh, sedap lah. Dia punya gunting sangat mantap. Tapi tak tahu dia punya getah hilang ke apa tak. Oh. Hati-hati ya main gunting. Semoga tak pecah. Kalau korang tahu lah pasal case CD kan, dia punya case clear memang selalu retak. Yo! Yo! DVD lah. Semoga menang weh. Tekan butang like ya. Semoga tak retak. Cuba kau tengok saya punya tangan ni. Merah-merah, gatal. Semoga saya baru habis tengok cerita Kamen Rider Den-O tahun lepas. Macam tahun 2025 Disember macam tu lah. Oh, memang best tu tengok cerita Den-O, Kamen Rider Den-O. Cuma pelik lah, karakter Hana dia apa tu, dia tukar pelakon. Dia tiba-tiba jadi kecil. Saya ingatkan sekejap berapa episod, rupanya sampai habis, sampai muka movie dia jadi apa ni, dia jadi kecil. Pelik tu lah. Alright. Aku pada morning start apa sebab. Hai. Okay. Kau suka ke saya borak? Kalau kau suka sila komen. Who is it going to be? I hope it's me. Oh itu kan. Oi, smart betul lah. Itu saya dengar rutin DMC dari apa ni, Kamen Rider, DJ Dexter dari Australia. Oi, dia smart tau. Dia letak tape dekat atas record. Lepas tu dia, oi, alamak, siapa ni? No, tidak. No. Satu je ke? Satu je lah. Ada satu je. No. Nanti korang Google lah, korang YouTube ni, DJ Dexter 1999. Dia punya rutin dia memang mantap oh. Asalnya waktu akhir-akhir kot dia buat yang saya nyanyi tadi tu. Who is it going to be? I hope it's me. Buka lah why? Mate. Oh, okay. Yeah. Oh my god. Imateon. Dia buat apa ni? Dia rakam tu kamera. Oh, besar. No, saya terkoyakkan ke apa ni? Okay lah, nampaknya saya kena buka yang dah koyak tu. Kita lihat. Sekejap, minta maaf ya saya kena. Name. Who is it going to be?
I hope it's me. DJ Dexter tu pun dia dalam kumpulan muzik nama dia The Avalanches. Ada lagu tu nama dia Psychosomatic Frontier apa tak nama dia? Weh, best juga. Bom. Animation video DVD-R. Sangat mantap. Mari kita lihat. Bismillah. Sedih ya. Kenapa pecah ni? Ingatkan biasanya clear yang paling lemah sekali. Tapi hitam. Hey, brav. Okay, tak apa. Bawa terang. Oh, kita ada ni ada buku Saya baca dulu je. Let's go. DVD Imation. Wow. Oh, boleh tulis lah. Wow. Attention, this media is intended for use with DVD speed drive. Firmware upgrade might be necessary. Please see your drive. No. Boleh kita lihat DVD dari Animation. Wah, tak cantik tu. Dia tak ada banyak sangat dan dia tak ada line nak menulis. Jadi mungkin saya akan kreatif sikit. Nanti tengok ni. Wow. Semak tau. Sekejap. Dia warna purple. Macam sound ni. Kalau DVD-R dia warna purple. Kalau CD-R dia warna biru rasanya. Kalau CD normal ataupun DVD normal dia warna warna silver. Kalau saya tidak silap. Who is it going to be? I hope it's me. Hei, sedih tol lah benda pecah ni. Sedih. Macam mana ni nak buat ni? Nak settle macam mana ni settle? Okay lah. Jadi ini DVD-R. Nanti saya akan membuat video unboxing server. Jadi kalau korang nak tengok itu pasti korang petang like, subscribe dan tekan notification. Kalau korang suka video ini pasti korang petang like, subscribe dan tekan notification itu ya. Sila komen sekali. Okay, itu saja. Bye.